Assalamualaikum. Okey, aku sahaja bawa kereta aku pergi Kasam sebab nak tahu andai kata Beza ni dijual, berapa harga dia dan macam mana proses dia. Sebenarnya nak suruh diorang datang rumah pun boleh, tapi disebabkan dah dekat, aku datang je lah. Macam korang boleh tengok, dia ambil gambar setiap sudut, 175 inspection. Banyak tu. Jadi ni aku nak share dekat korang macam mana diorang check. Nasib baik aku pakai Esas. Bolehlah tinggikan kereta, tolong dia ambil gambar. Sambil inspect kereta tu, aku sajalah borak-borak dengan dia. And aku baru tahu, ambil kereta dekat sini murah, RM199 je. Itu siap warranty setahun, bebas banjir. Jadi untuk orang yang fresh grade kan, ataupun orang yang first time buyer, memang sesuai lah. Bila dah check, harga Beza aku bernilai diorang cakap kalau nak trade in dapat diskaun 1,500. Aku rasa tak apalah. Bila fikir balik, sayang sebab Beza ni aku dah buat modified macam-macam. Kalau korang nak jual kereta, jual dekat Kasam ni. Proses cepat, tak pening and tak payah tunggu lama-lama sebab terus dapat harga.